Assalamualaikum YouTube, sama saya Raida Rapping di part 2 untuk RHP Amazing Ride Himalayan Edition. So, untuk part 2 ni Ping berada di Luyan Bikers guys, untuk kita cari helmet yang sesuai untuk Ping ride. Untuk ride kali ni dekat ketinggian 19,400 kaki, Ping nak cari helmet yang boleh bernafas sikit. Jom. Assalamualaikum. Hai. Busy ke? Busy ke? Tak busy. Okay. Tengah santai. Kat Ping kita. Thank you. Okay. Jom. So basically Ping nak cari helmet yang adventure punya lah. So kalau boleh nak yang flip. And kita tengok apa yang ada dan yang sesuai. Apa yang disarankan oleh Farhan. Korang kalau nak pakai helmet, korang kena tahu keperluan tu macam mana. Nak pakai untuk apa. So korang datang sini, korang jangan risau. Nanti Farhan kasih settle. Alright, first of all, This one kita recommend ADX2. dulu lah. Okay. ADX2. Try size dulu. right, baik. Kita nak tengok sebab this one dia modular. Bila-bila masa dan lebih enjoy lah sebab dia kan convenient sikit kalau nak ride sini sana kan. Another one is two-face. Oh, another one is two-face. Two-face tu adalah bell lah. Oh, That one. okay. This one two-face. This one mungkin dia macam tak banyak keselesaan sangat lah sebab dia adalah character booster. Okay. Jom kita try. So boleh Pakai cover dulu. Follow. Okay. So for Scorpion ADX2 ni adalah cutting dia kecil sedikit. Okay. Okay. So this one adalah modular and double visor. Oh, okay. Nice. Okay, so kakak Ping cuba dulu. So kita akan cuba model ADX2, Scorpion ADX2. Okay, ini size M guys. Ya. See? Pun dah padat Pun padat. Biasa kalau pakai NHK dia S. So ni nampak M pun dah rasa dah. Okay, try Kak Ping tutup. Okay, kena push sikit. Okay, sampai dia close. Alright. Oh, lagi padat. Lagi padat ya? Lagi terus. Okay, sebab first helmet ni dia kan design macam adventure. So dia punya paruh depan tu dia lebih kepada slim lagi dan dia lagi tirus lah. For this model, design dia cara pakai kalau tengok daripada tepi dia macam tirus ke bawah. Memang sangat boleh kata aerodinamik lah. Okay, ni dah aerodinamik. For double visor, sebelah kiri macam biasa, slide pakai ibu jari pun boleh. Belakang lagi. Ni. That one, slide. Oh, okay, double visor. Double visor memang clear lah. So puas nak pakai untuk off-road atau road. Dan view dia besar. Besar. Yeah. Tak kecil. Betul? Luas. So kalau kita pakai helmet yang biasa tu dia macam ni kan. Dia sporty kan. This one weight dia lah. Okay. Ni size L. Tak, yang ni tadi saya rasa dia lebih dekat sini ke tak? Kat situ. Yang ni dia terus rasa macam okey, macam terletak. Cuma dia macam tu bila awak cakap ada movement tu. Nanti jalan saya semua macam ni. Macam tu. So sekarang ni kita tengah fitting. Okay, untuk siapa-siapa nak buat fitting, kita boleh buat untuk semua helmet juga. As long helmet boleh detachable no problem, kita boleh buat. Apa-apa brand pun, kita tak pilih brand. And then, kalau beli helmet dengan kami, above RM1,000, kita bagi fitting tu, yang untuk pertama kalinya, FOC. Wow. So, kalau yang nak renew, maksudnya nak buat balik, bagi dia padat balik, that one. Contoh macam ini, satu layer ni, dia bagi kami ini adalah satu layer buat menyeluruh, RM50 sahaja. Oh, okay. Depan looks okay. Kita try press. Ada rasa sakit ke apa? Tak ada Okay. Cuba Kak Ping panas sini. Okay. Keraskan kepala Okay, tak terangkat. Okay, cuba toleh kanan. Toleh kiri. Okay. Atas saja. Alright, keraskan kepala. Okay. Sekejap Okay, so kita hanya top up lagi depan dengan atas. Okay. Kak Ping buka balik. Betul tu. Rasa macam premiumnya dilayan macam ni. Wow guys, kat sini ada section untuk clearance helmet dan harga dia
Not bad guys. Ni yang korang nak tengok sebenarnya. Korang suka tengok benda macam ni. Daripada harga RM2,000 jadi RM1,003. And dia defect dia sikit-sikit je. Dan kebanyakannya walaupun defect pun Farhan dah repair. Jangan risau. Yes. Farhan dah repair. Tinggal kedai ni. Ni kita try pakai dengan spek mata terus. Boleh. Okay, see? Sekarang kita dah nampak dia punya bahagian headliner tu dah tinggi, ada satu jari gap dengan kening. Itu yang kita nak tadi. Kak Ika pakai. Dia betul tak kening. Spek ni pun dah laga atas. Okay, try close dia punya chin. Okay. Okay, ni dah keadaan tutup. Bila keadaan tutup, still ada gap lagi. So, still tak rapat. So, kiranya maksud dia, helmet dah terangkat sikit. So, position pipi kita pun dah ngam dekat seat pad dia. Sekarang dah comfort dah. Yes. Oh, best. Kalau tak ada rasa macam gonjeng sikit tau. Macam, apa ni tak kena, apa tak kena ni. Sekarang dah rasa dah okey. Dia macam tiba-tiba macam magic. Okay, explain pada helmet pula. Okay, pada model ni juga, kita bukan saja boleh jadikan dia adventure. This one, kita boleh convertkan dia jadi normal modular because this thing ataupun nama dia PEAK, P-E-A-K, boleh buka dan kita just close with this apa namanya dia punya screw tu. Kita boleh tutup. Boleh buka benda ni. Boleh buka. And then you guys untuk edX tu dia dah bagi dengan cover dia ni. Just once dah cabut PEAK, kita boleh tutup, skrukan balik. Okay. Jadilah like modular biasa. Okay. Memang same. So contohnya seperti ni. Dia dah siap dah gambar dah bagi. Okay. Then jangan pelik apa benda merah ni. Okay, merah ni adalah tak nak bagi dia jatuh. So dia lock supaya benda ni tak turun lah. Itu functionnya. So jangan miss lah sebab sometimes bila orang tangan nak capai intercom betul. double visor, tangan dia tertekan. Ke belakang sangat dan tertolak. So ramai orang miss bila dia apa jam kan. Paksa pak. Alright, okay. Done. Mantap. Let's go. Thank you Farhan. Thank you guys.